Okey, hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan, apa khabar? Selamat malam. So boleh dengar tak suara saya? Boleh nampak tak wajah-wajah kami berdua ni, tuan-tuan dan puan? Sebelum kita mulakan satu topik yang eksklusif pada malam ini bersama leader hebat kita, Puan Rosinita. Okey, sebelum tu saya nak tuan-tuan dan puan ajak anak tim anda, ajak segala benda pula, ajak anak tim, tak kira dropship ke, kan, siapa saja yang anda kenal pada malam ni yang ada dalam grup kita ni, make sure diorang masuk. Boleh ke boleh? Boleh. Okey, saya nak pertama sekali komen daripada leader-leader semua. Ada ke leader-leader pada malam ni? Takkan Puan Rosinita je seorang. Ada tak leader pada malam ni? Saya nak tengok komen sikit. Saya nak tengok. Ada tak? Aku cuba komen. Kita tengok leader dulu. Jelas nampak. Alhamdulillah. Subhanallah. Lagi-lagi. Siapa lagi yang ada dekat sini? Wow, amazing tuan-tuan puan. Aida, Cik Da, apa khabar? Puan leader Ainur, dah ajak semua. Okey, dah ajak semua. Cantik. Okey, boleh. Leader Ernie kata okey. Puan Liza, Alhamdulillah. Lagi? Sebelum kita mula, you guys kena bagi supporting. Komen yang baik-baik. Go Puan Rosinita. Saya tak sabar dengan puan pada malam ni. Boleh tak komen? Boleh tak? Sebelum kita mula, saya baca komen dulu sikit-sikit kan. Memandangkan semua dah, kalau kata dah ada, tak adalah, tunggu semua dah ada kan. Tapi malam ni tadi saya nampak orang yang paling awal ialah Cikgu Fauzi. Wow, Masya Allah. Ramai lagi sebenarnya yang paling awal. Tapi mungkin saya tak nampak. Okey. Wow, tahniah Cikgu, ajak kawan-kawan yang lain. Jom. Ajak cepat. Puan Umi Khaira. Terima kasih. Okey. Jom start dengan sharing kita. Okey. InsyaAllah. Okey, Puan Rosinita, apa khabar? Sihat? Kejap. Buka mic. Alamak. Kejap saya tolong buka. Okey, saya buka. Okey, apa khabar? Sihat? Wow, ramainya. Okey, tak apa. Alhamdulillah, kita teruskan sihat. juga pada malam ini. Inilah satu dukungan. Sihat. Alhamdulillah, sihat. Dengar tak? Okey. Dengar. Sangat jelas, sangat luar biasa. Okey, Alhamdulillah. Maaf lah, iklan banyak sangat. Okey. Inilah perjuangan seorang. Bukan senang nak jadi usahawan tuan-tuan puan dengan anak lagi. Tapi pada malam ni, so saya nak ucapkan tahniah, saya nak tepuk yang luar biasa pada malam ni kepada Puan Rosinita kerana berjaya hadirkan diri sebagai leader kita, insyaAllah. Okey, so pada malam ni saya difahamkan kita ada slide, betul ke? InsyaAllah ada. Tapi kan akan tolonglah, kita bantu lah. Masa lagi. Okey, saya bantu, kan tak ada masalah. Boleh, saya faham skrin kita kecil kan. Okey. Alright, so saya akan pancarkan kita punya slide pada malam ni. Ni yang hadir ni okey ke tak okey ni? Dah standby ke buku dengan pen, dengan kertas? Dah ke belum ni? Tuan-tuan dan puan. Malam ni leader kita nak kongsikan tip macam mana nak kuasai kedai, sebab semua orang tahu Puan Rosinita ni kalau kedai, Masya Allah. Tak ada lah ni. Tak adalah hebat sangat. Sebelum kita mula Puan Rosinita, kita mulakan dengan umur kita Al-Fatihah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Alhamdulillah. Okey, Puan Rosinita, sebelum kita mula saya nak Puan Rosinita intro sikitlah siapa anda sebenarnya. Dan leader di kawasan yang kawasan mana, dari mana dan sebagainya. Secara ringkaslah insya-Allah sebelum kita pergi kepada slide kita pada malam ni. Insya-Allah. Okey, Assalamualaikum. Saya Puan Rosinita binti Leman, pemborong Sawanah kawasan Tambun. Okey, saya kecimpung dalam Sawanah ni daripada dalam tahun 2015 kot. Dia mula pada ejen untuk pakai sendiri. Sebab anak-anak masa tu dia macam saya pernah pakai produk Islam yang lain lah. Saya memang tak pakai lah produk yang non-Muslim tu, memang lama tak pakai dah. Jadi saya pakai produk Islam lain tu, tapi macam harga dia mahal sikit kan.
Jadi saya jumpa dengan Savanah ni masa tu dalam surat khabar lah. Surat khabar kata saya paper harakah. Paper harakah masa tu. Jadi lepas tu saya terus telefon SMS rasanya dengan ustaz tu. Saya kata saya nak beli dulu. Sebab apa masa tu susah nak dapat kan. Produk Savanah memang susah dapat. Jadi saya SMS kata saya nak dapatkan produk Savanah macam mana kan. Jadi masa tu post lah satu pack dululah saya cuba. Anak-anak pun masa tu bila minum Savanah Koko ni dia macam apa? Imun badan tu dia macam kurang demam kan. Dia punya apa? Kalau demam pun macam tak lama lah demam dia. Lepas tu saya cuba ambil lepas tu dah okey tu saya ambil sekotak dulu. Sekotak jadi konon-konon jadi ejen lah kan. Ambil sekotak. Benar lah jadi ejen. Okey, lepas tu? Lepas tu abang kata buat apa nak beli sampai sekotak ni? Nak buat apa? Takkan nak minum sampai sekotak ni kan? Tu saya tanya kawan-kawan. Masa tu WhatsApp ni macam tak ada lagi kan? Kurang lagi. Saya tanya kawan-kawan nak tak? Cuba produk Savanah ni. Lepas tu dia orang kata tak apalah cubalah. Dia orang pun lepas dia orang cuba tu alhamdulillah lah repeat order kan. Repeat order. Lepas tu tak lama tu saya jadi pengedar. Pengedar ni bukanlah nak katakan kita ni duit banyak masa tu. Tapi masa tu saya mula kerja kan, daripada rumah saya mula kerja. Saya main kutu. Main kutu dengan kawan-kawan, saya dapat modal mula-mula tu saya masuk beli 1,300 masa tu. Kalau tak silap. Saya masuk jadi pengedar masa tu. Tu abang pun bisa juga kenapa beli sampai 10 kotak ni kata. Sampai 1,800 sama tak ingat kan. Tu. 1,400 semua. 1,400 saya tak ingat lah. Lepas tu dia bising juga kenapa beli sampai 10 kotak ni, nak buat apa tak rumah banyak-banyak ni. Lepas tu saya kata tak apalah kita cuba masuk kedai dulu kan. Masuk kedai yang kawasan yang dekat-dekat dulu lah tengok macam mana. Kita masuk kedai pun tak banyak. Berani masuk kedai cuba masuk kedai kan. Masa tu masuk kedai pun tak banyak. Dalam satu kedai pun saya masukkan 3 pack dulu. Masuk 3 pack dulu. Tengok macam mana kan. Sampai kedai yang kena dekat rumah tu 3 pack tak sampai. Kena masa tu orang nak tahu. Kiranya lambat lah nak habis juga. Kalau 3 pack tu dalam sebulan kot nak habis. Tapi kita pun macam kawan-kawan yang dekat tu macam nak dapatkan produk Savanah tu, kita cakap dia pergi kedai ni. Mudah sikit nak dapat kan. Tak payah kita tunggu kita nak datang, nak hantar ke apa kan. Sudah cari kedai tu. Lepas tu macam tak lama tu kedai pun tak apa kak, masuklah dulu terus sekotak terus. Tak payah masuk 3 pack ni macam sebab benda tu orang dah tahu kan. Jadi saya masuk sekotak terus kan. Masa tu tak ada produk yang kecil ni, tak ada lagi rasanya. Yang 1 kilo je ada rasanya. Ya, masa tu 1 kilo, 2 kilo pun tak ada lagi masa tu. Ada. Cuma packaging dia lah. Tak berapa nak proper ketika itu. Okay, Puan Rosina. So, jam kita pergi kepada kita punya sesi slide pada ni. Okay, sebab banyak tengok gaya tu, banyak nak cerita tu kan. Ada dalam slide pun ada lagi ni. Pengalaman. Okay. Pengalaman. Itu yang kita jemput pada balik. Okay, so anda semua dah dengar tadi sikit, itu belum tengok slide lagi. InsyaAllah dengan slide lagi banyaklah ceritanya ya. Itulah pengalaman lepas tu jatuh bangun masuk kedai ni kan. Okey, ni macam antara tips kuasai kedai lah. Macam mana kita nak kuasai kedai, kawasan kita. Kalau bolehnya kawasan dekat-dekat dengan kita lah. Kalau bolehnya dekat-dekat kan. Okey, untuk poin yang pertama ni, kenapa kena letak Savanah di kedai? Maksudnya letak produk tu di kedai. So boleh tak kongsikan walaupun dah ada tulis situ mengapa? Salah satunya kan kita letak kedai ni kan, kalau kita nak pergi nak macam orang susah lah kalau nak kena hantar apa semua kan. Jadi kita kawasan satu tempat taman tu tengok kedai yang potensi nak pergi tu, kita
Dia hantar tu kita jimat masa, tenaga. Itu mudah untuk pelanggan nak dapatkan produk Savanna. Jadi kedai pun kadang-kadang semua kedai dibuka 9 pagi hingga malam kan. Jadi kita senang mudah pelanggan nak dapat. Jadi kita nak bercuti ke mana pun tetap kedai tetap beroperasi. Kalau macam kita nak hantar kat rumah tu macam susah sikit kan. Nak dapat kan. Kadang-kadang tu kita nak COD lah, nak post lah. Tu kelebihan masuk kedai ni. Itu antaranya lah. Contoh lah. Contoh kenduri. Kita nak buat kenduri. Nak buat kenduri. Nak pergi kenduri Sabtu Ahad. Kadang-kadang yelah customer kan. Mana tahu waktu dia free bila begitu. Ya. Sampai saya masukkan dalam grup WhatsApp kan. Produk Savanna saya masukkan grup WhatsApp kawasan Ipoh lah. Lepas tu ada customer tu tanya. Kedai-kedai ada ke? Masa tu saya tak banyak kedai lagi. Saya kata kawasan rumah saya ni ada. Lepas tu dia kata Ipoh tak ada ke? Lepas tu saya kata belum lagi. Kalau Cik Nah saya post. Lepas tu dia terus senyap. Dia kata tak apalah nanti. Nanti kalau ada tu tahu kedai. Jadi sebab bunyi post. Sebab bunyi post. Sebab bunyi post tu kalau kata nak post mungkin lambat ke kalau kat. Ya, lepas tu kos-kos tu kena lagi kan kos-kos kan. Kurang-kurang ni kos-kos RM5. Tu jadi dia orang macam nak jimat lah. Jadi saya suggest lah tak apalah nanti saya masukkan kedai dekat-dekat sana pula dia. So itulah poin pertama yang kenapa pentingnya kita sebagai orang niaga ni masuk kedai. Maksud tadi puan dah sebut walaupun dah ada tulis itu jimat masa yelah. Kadang kita kerja kan. Kadang kita nak pergi kenduri. So tak sempat COD. Itu antara kenapa lah. Tip antara kenapa kena kuasai kedai. Ni antara kelebihan lah. Kita panggil kelebihan lah. Puan Rosita betul tak? Ya betul. Saya sangat setuju. Saya sukalah yang poin yang kedai buka 9 pagi 10 malam tu. Kenapa ditulis kat situ? Kan? Memang kebanyakan kedai sekali banyak yang sampai malam kan? Betul, saya sangat tertarik poin dekat sini. Kita faham, tak apa. Tak apa, angkat je baby tu. Ini nombor 7. Selalu ikut COD ni. InsyaAllah. Saya tertarik dengan poin yang tutup. Selalu ikut COD. Wow, amazing. Allah, lepas ni boleh lah jadi CEO. Boleh jadi CEO pula. Okay. So, saya tertarik yang poin yang tutup pagi ke malam tu. Sangat luar biasa. Sebab yelah saya setuju puan. Bila puan tulis macam ni, kenapa pukul 10 tu? Sebab yelah orang nak ketuk rumah kita jam 9 mungkin macam kan malu. Tempoh macam orang bekerja kan. Balik kerja terus dapat ke kedai. Mudahlah lagi. Mudahlah. Saya pun tak segan nak ketuk pintu macam tu lah. Betul. Tapi saya kalau orang datang ketuk pintu nak beli Savanna saya buka je. Itu kelebihan Puan Rosita lah. Itu dia. Itu antara dia. Okay. So untuk yang slide yang pertama ni ada lagi tak nak hurai-hurai sikit sebelum kita kalau kata nak pergi kepada yang seterusnya. Itulah yang rasanya kalau siapa nak tanya-tanya pun boleh dah tanya kan. Kok siapa nak tanya? Okay. Nak tanya soalan boleh? Kenapa kena masuk kedainya? Kenapa kena masuk kedai? Siap ada tulis situ. Kalau kita bercuti kedai tetap operasi. Kenapa pula? Boleh hujah dengan Puan Rosita. Sebab kenapa dia? Sebab tu saya tertarik. Walaupun nampak simple point ni, tapi ia memberi impak yang ni. Kedai kat sini jam 8. Ada orang tulis kat situ. Puan Aida dia kata kedai kat sini jam 8 AM dah buka dah. Lagilah. Dah buka lagi awal. Kita nak hantar baby lagi. Contoh nak hantar nak ke sekolah lagi. Dah masalah kat situ. Okey. Jom Puan Rosita. Kita faham keadaan tu. Kita faham. Jadi saya backup sikit-sikit lah. Kita faham. Okey, kita faham. Okey. So seterusnya saya bacakan kenal pasti tempat. Okey, kita macam nak masuk kedai tu memang kenalah kenapa kena banyaklah kena pastilah.
tempat-tempat dia kan. Mesti kawasan yang kita letak tu mesti macam perumahan. Kawasan yang macam ramai tumpuan lah. Macam selalunya saya letak memang kawasan perumahan lah. Perumahan ataupun kampung yang memang kampung tu, kedai tu memang tengok ramai orang pergi situ kan. Lepas tu dekat dengan sekolah atau masjid. Memang ada jugalah kawasan-kawasan dekat dengan sekolah dengan masjid tu memang macam saya letak banyak lah dekat dengan masjid tu. Sebab masjid ni kadang-kadang orang pergi solat kan. Lepas tu balik tu singgah tu masjid. Masjid. Lepas tu salah satu lagi premis tu berada di kawasan taman perumahan macam saya cakap tadi. So lebih utamakan tempat-tempat yang berhampiran dengan kawasan-kawasan yang Puan sebut tadi lah, macam perumahan. So apa kelebihan bila kita dah berhampiran tu? Maksudnya kalau kita buat promosi, adakah ia membantu kedai tu contoh? Betul. Kalau macam saya ni bukanlah tak sempat lagi lah nak selalu buat promosi tu. Cuma kadang-kadang tu bila sempat saya duduk sekejap je lah. Lepas hantar saya duduk sekejap, mana siapa yang beli tu kan. Siapa datang kedai tu, saya cuba bagi flyers dekat pembeli tu. Itu je sempat lagi buat masa ni. Tapi kalau ada je mungkin ada yang leader lain buat minuman percuma kan. Maksudnya alhamdulillah saya pun respect lah dia orang. Saya belum lagi sampai nak buat minuman percuma kat kedai tu, belum lagi. Tapi kalau kat sekolah tu memang selalu lah. Ada event ke, ada macam jamuan sekolah ataupun hari sukan. Saya kadang-kadang kita sedekah je kan dengan budak-budak tu. Adik. Rasanya kalau tempat tu biasa macam ni je, kena pasti tempat je lah. Apa adik ambil adik? So biasa kita utamakan tempat sebegitu. Wow, amazing tuan dan puan. Bukan senang tau nak jadi usahawan wanita. So kita kena appreciate. So you guys kalau boleh komen sikit bagi semangat kepada Puan Rosnita kita, boleh ke? Komen go Puan Rosnita kan. You guys anda adalah terbaik. Okay, kita sambung yang tadi. Sambung yang tadi mungkin ada kawan-kawan. Saya nak tanya, kenapa kena berhampiran, wajib berhampiran sekolah dan masjid tu? Apa kesan dia kalau kita cari kedai yang berhampiran tu? Dia macam sekolah ni ramai murid-murid kan. Lepas tu ramai parents kan. Kadang-kadang memang kalau sebab saya pernah buat minuman percuma dekat sekolah tu, dia jadi macam mak ayah ni macam sedap lah sama koko ni, sebab dia orang biasa minum produk yang bukan Islam tu kan. Jadi macam dia orang kata tak pernah rasa yang sebenarnya koko ni sedap. Rupanya kan yalah macam biasa-biasa je kan. Saya pernah buat sukan kat sekolah tu, saya jual produk sawanah kan. Masa sukan tu. Dia macam sawanah koko dulu habis. Air lain saya buat dengan ada juga yang orang lain buat air lain, tapi sawanah koko saya dalam sejam je habis. Tu kata macam silap lah pula, buat sikit masa tu buat satu balang kan. Silap sampai mak kata sedap sawanah koko ni dia. Budak-budak anak dia pun suka. Dia macam masjid ni kita orang sembang Jumaat, lepas tu masjid biasalah kalau orang selalu keluar masuk kan. Kalau letak tu macam sebab kebanyakannya pelanggan orang Islam kan. Selalunya dia orang akan cari produk Muslim lah. Sekarang ni kesedaran yang membeli pun orang kawasan tu juga, betul? Betul. Okey, jadi itu faktor utama yang mengatakan kalau kata nak letak di kedai berhampiran. Sebab apa? Kita boleh tunjuk kedainya mana tu. Macam tu. Ya, gitu. Apa itu? Gitulah. Apa itu? No, ada kat itu. Lepas tu bagi je banting kat tema free. Jangan kedekut. Apa? Flyer. Banting bagi. Tak banting yang kita order je lebih. Banting kita order lebih, kita letak je ke kedai. Nah, saya bagi banting ni, puan boleh letak ke kedai ni bagi orang nampak kan. Banting tak mahal sangat, insya-Allah RM8 je, RM8-10 kan. So far setakat
Ya? Dengar tu tuan perempuan, jangan kedekut. Beli gantung dekat kedai tu. Beli je. Sebab yelah kita dah buat air percuma tadi kan. Orang mesti tanya beli kat mana, nak dapat kat mana. Tu kat kedai tu. Itulah tujuan dia tuan perempuan. Ni yang like yang komen-komen ni dapat tak sesuatu ni? Cuba komen sikit apa poin yang anda dapat ni sambil-sambil. Komen sikit. Okay, saya bacakan Puan Rosnita, minta izin Saya nak baca satu. Betul, sedap suara koko. Suka tengok anak-anak minum, berkali-kali minum jika buat kempen. Wah, gitu. Cik dah kata dapat. Cik dah kata dapat. Cik dah dapat apa Cik dah? Cuba komen Cik dah. Okay. Poin malam ni. Tulis balik yang ada kat dalam skrin tu pun tak apa. Cuba tulis balik. Penat tau Puan Rosnita type ni dengan anak-anak dia lagi. Kan, walaupun kita sharing tapi dapatlah. Jangan kedekut sedekah banting tu dekat pekedai. Kita punya point daripada Cik Dah dia kata. Okey Puan Rosnita. Hilang banting gantung yang baru. Okey Puan Rosnita, apa lagi yang Puan nak kongsikan pasal tempat ni? Kenapa penting pemilihan tempat ni? Memang penting lah pilih tempat. Kalau tempat yang kata jauh pada orang kedai, lepas tu macam siapa nak pergi kan, siapa nak datang kan. Jadi memang tempat memang penting lah. Sebab saya pun pernah letak macam kedai yang jauh kan. Lepas tu macam taman-taman tu macam kita kurangnya mungkinlah kawasan, tak tahulah Cina macam kawasan Cina kot. Saya letak macam kurang sikit lah. Kalau macam perumahan macam Islam cepat sikit lah. Saya pun tak pasti kenapa. Sama ada dia orang tak nak guna ke. Ya? Fokus Muslim. Maksudnya nak letak banting tu, contohlah saya tertarik tadi yang kata kena letak dekat kawasan-kawasan orang Melayu lah. Maksudnya orang Muslim yang berminat dengan produk kita. Wah, saya dapat pada malam ni. Lagi. Selain tu, sambung. Okey. Nampak gaya nervous ni. Dia tak letak aje kan. Mula-mula tu macam penat kita letak lambat habis kan. Tapi bila kita tengok kawasan, kebanyakan di kawasan orang kita lah, orang Islam lah yang cepat sikit lah jalan. Itu je lah. Kalau kawasan yang bukan Islam mungkin promosi dia kurang sikit kot. Saya kurang promosi kot. Agaknya saya kena lebih promosi kawasan yang bukan Islam tu bagi dia orang tahu sikit kan produk Savanah ni. Betul. Wow, ada komen. Better letak di kawasan. Ada orang komen kat sini. Better lagi letak di kawasan yang banyak orang Islam tu sendiri. Betul lah. Ada yang berpendapat dengan Puan. Bukan kita nak katakan orang Rosnita. Okay. Jangan putus asa, memang makan masa. Ya. Orang kita pun nak makan masa nak tahu tu sambung. Okey, jelas ke? Sebab rasa macam sangkut sikit. Betul, dia ada sangkut-sangkut sikit. Tapi saya boleh dengar lah. InsyaAllah. Teruskan. Tak apa. Macam letak kedai ni saya rasa macam tempat tu rasa okey dah kot. Kalau ada nak tanya ke, boleh tanya kan. Sebab sekarang kita kongsi-kongsi pendapat kan. Kadang-kadang saya pun banyak kekurangannya. Bukannya banyak kan. Banyak kekurangannya lagi. Tapi kita dapat lah. Maksudnya pada malam ni Puan Rosnita tulis kat situ lebih kurang 4 poin. Maksudnya kawasan yang ada tumpuan ramai, sekolah yang berhampiran sebab parent, dan premis di kawasan taman perumahan. Maksudnya kuasai kawasan kita dulu kan, atau bersebelahan jiran dengan kedai sebab aneka kan banyak kan. So cari kedai-kedai yang macam tu lah. Saya nampak kat sini yang Puan Rosnita cuba sampaikan kepada kita semua. So anda dapat tak poin ni? Ada tak cari macam mana kedai yang Puan Rosnita suggestkan ni? Maksudnya kawasan lah. Kawasan. Jom kita cari outlet banyak-banyak daripada leader Anis. Okay. So next. Ni ada sikit tip lah. Okay. Okay.
Sekarang ni kita macam elakkan kawasan yang bising dan berbahaya lah. Okey, kawasan macam yang bising ni adalah macam bengkel motor tu memang tak sesuai lah kot kan. Sebab apa selalunya kalau bengkel memang tak sesuai lah. Tapi rasanya kalau macam bengkel tu memang tak sesuai lah pun. Rasanya semua dah tahu kot kawasan yang sesuai ni kan. Maksudnya yang orang kata tumpuan yang sebab itu kita kata tempat juga memainkan peranan yang sangat-sangat penting. Betul tak? Ya. Maksudnya tempat betul. Masuk ayat dekat sini saya nampak yang berbahaya tu maksudnya macam orang nak pergi ke tempat tu ada parking yang selesa, selamat. Jadi yang saya nampak kat sini lah kan. Yang saya tolong sebab nampak kat situ kecil ke? Okey, tolong baca. Okey. So, team saya minta izin tolong baca. Okey. So, jangan ada berasa hati pula ya. Mau kata bahaya tempat macam ni. Tak, maksudnya kalau you guys tengok nampak dekat gambar tu, saya tutup komen tu sekejap. Kalau nampak dekat gambar-gambar tu, kalau perasan kedai tu macam mengerikan tu. Saya nampak kat sini yang leader kita share. Tempat tu macam mengerikan. Ngeri macam mana? Susah nak parking kan? Tak selamat kadang-kadang tempat-tempat yang tak sesuai jadi membuatkan customer tu susah nak ke situ atau segan nak lalu situ. Betul tak? Betul. Cuba hurai sikit. Saya tolong buka dah tadi tu. Gitu. So kenapa tempat tu? Sebab jarang lah kita dengar poin-poin yang macam ni. Kan Puan Rosinita dia kaji habis. Kenapa kena tempat yang sesuai? Kenapa tempat kedai-kedai tu jangan yang seram-seram? Contoh. Saya ini yang saya faham lah. Kalau Puan Rosinita punya sharing macam mana? Share. Tak apa, saya dah tolong baca. Itulah macam tu sebab nak baca balik tu dah macam tak nampak dah. Kecil sangat. Tapi itulah kawasan yang sesuai tadi tu lah. Yang saya share sebelum ni kan. Kawasan memang sesuai untuk kita macam memang penduduk yang ramai lah, yang orang kita lah. Yang mudahnya orang kita. Kalau orang macam orang Cina, India tu macam susah sikit lah. Itu je lah saya kongsi sikit lah. Sebab saya pun bukanlah hebat sangat pun masa kedai ni. Kongsi sama-sama kan. Pengalaman. Pengalaman. Jadi okey juga ni bila ada perbezaan yang pendapat lain sedikit tak ada masalah. Kita boleh ambil itu sebagai satu orang kata idea lah kan. Kenapa untuk pemilihan kedai. Sebelum kita kuasai kedai tu penting lah. Okay. So macam seterusnya next keadaan premis. So macam kenapa kena pilih keadaan premis tu? Maksudnya keadaan ni sikit lah. Kena pilih sikit lah. Kenapa pentingnya memilih ni? Yelah. So saya dah tolong baca tu. Keadaan premis memang kita tengok, kalau kita masuk dulu tu, tengok dulu kawasan dia macam mana kan. Kalau boleh memang kedai tu macam teratur. Dia susunan barang-barang tu. Sebab saya pernah letak produk Savanah tu, ada setengah tu dia letak kat bawah tau. Lepas tu bila saya datang, kenapa produk Savanah ni kat bawah? Lepas tu tak apa, nanti kami susun. Rupanya bukan apa, dia punya bila dia letak kat bawah, Koko ni dia macam tikus suka kan. Jadi saya suggest dia, boleh tak letak Savanah ni di atas. Sebab dah bocor ni dia. Memang kena tengok lah kawasan kedai tu macam mana. Kena memang bersih tu memang kena lah kan. Lepas tu kalau kita letak pun, kalau orang nak datang kita promosi kedai tu, orang tengok kedai tu elok bersih kan. Orang nak datang pun macam yelah kedai bersih kan. Orang nak datang pun
Suka datang kan. Tengok kedai tu elok je. Selesa nak beli. Kalau haiwan ni memang saya susah cakap lah. Ada 2 kedai lah kot. Dia macam apa? Tikus. Lepas tu saya cakap dia agaknya kedai ni ada tikus kot dekat dia. Jadi dia kata dia pelik juga kenapa tikus suka tebalan koko ni. Okey, saya pun nak tahu kenapa. Saya tak pasti kenapa. Sebab dia ada kurma. Tapi kita ganti balik dah kan. Ganti balik dah bila dah rosak tu kan. Agak sedap so pun. Sebab tu pandai pula dia pilih Itulah. Okey, so tuan-tuan dapat tak sesuatu? Maksudnya kita dalam pemilihan memanglah kita nak letak barang di kedai. Yang saya nampak kat sini kita kena cerewet sikit pilih kedai sebab Puan Rosinita dia ada pengalaman tu. Maksudnya letak barang rosak, kena haiwan perosak. Lepas tu sebab saya tertarik juga yang point maksudnya selesa. Sebab saya sama juga. Saya kalau sebagai pelanggan, saya nak masuk kedai yang tak ada bau busuk. Contoh kan, memanglah kita nak letak produk kita situ. Bau busuk, selesa, kita masuk pun, customer pun akan keluar masuk ramai. Betul Puan Rosinita, betul? Betul. Macam tu. Sebab tu lah 3 poin tu amat bermakna lah buat Puan Rosinita. Sebab tu ditulis kat dalam tu. Lagi, apa lagi yang Puan Rosinita nak sampaikan? Macam letak kedai ni ialah banyakannya macam kita nak bandingkan dengan produk yang dah glamour tu kan. Kadang-kadang kita dah banyak kali dah pergi tengok kedai dia tu. Kadang-kadang mula-mula kita cakap boleh tak produk Savannah ni letak kat depan kan. Tapi lama-lama dia letak kat belakang balik. Saya pun tak tahu kenapa. Ada juga. Ada. Dia, mula-mula dia tak sebelah-sebelah dengan produk yang glamour lah. Sebelah-sebelah. Memang Savannah ni akan orang suka juga. Sebab bila kita tengok dah kurang kan. Kita tengok dah kurang. Lepas tu bila lama-lama tengok produk yang glamour tu penuh. Memang satu ruang tu penuh. Produk kita kat belakang balik. Lepas tu saya pun tak tahu lah kenapa dia macam tu. Kita nak tanya pun macam segan lah juga kan. Tapi tak apalah. Kalau berjalan tu saya okey je kan. Janji benda tu jalan. Tapi itulah masuk kedai ni macam dugaan lah. Asalnya kalau nampak. Tak ada apalah bila kita share yang itu je lah kan. Kalau nak tanya pengalaman banyak lah, pengalaman baik buruk tu banyak lah. Nak tanya nak share pengalaman buruk ke? Boleh juga. Sebab memang kena dengan tajuk kita yang ni keadaan premis. Maksudnya keadaan premis ni termasuk dalam sektor servis, masuk dalam owner dia sekali. Maksudnya keadaan kedai tu, keadaan owner tu kan. Bila kita nak bekerjasama penting kan. Betul tak Puan Rosinita? Ya betul. Ada yang macam owner ni dia ada setengah tu okey. Dia macam bila kita masuk pun dia produk Islam. Dia tahu tak apa. Dia macam promosi lah pula dekat pelanggan-pelanggan ni kan. Ada dia macam tu. Tapi kebanyakannya tak tahulah, saya tengok daripada pengalaman saya banyak lah. Macam produk kita ni dia macam dia macam letak, dia macam tak ni lah, tak apa, susah lah kot dia nak terima produk ni. Macam mesti produk yang bukan Islam tu memang dia orang utamakan, memang tak tahulah dia orang dibayar ke kan. Rak tu memang dibayar ke. Tapi memang produk itu je lah yang kat depannya. Produk kita mesti letak belakang. Saya pun tak pasti kenapa. So apa yang Puan buat bila tahu keadaan tu? Contoh dulu saya tanya juga tapi lepas tu kejap je dia tak depan. Lepas tu dia tak belakang balik. Jadi macam malas tanya dah. Itu sebab kita dah tumpang kedai dia kan. Tapi produk berjalan kan? Tapi produk alhamdulillah. Sebab dia orang dah tahu, pelanggan dah tahu kan dia punya orang kata Savannah ada dekat situ. Jadi dia orang tak kisah, dia orang kadang-kadang
dia orang tanya juga, kak, saya cari savanah dekat kedai tak ada pun. Macam dengar kadang-kadang pelanggan tanya kita lah, WhatsApp kita kan. Dia kata, saya dah pergi kedai tu tapi tak ada. Rupanya dia punya produk savanah tu dekat belakang. Dekat belakang produk yang glamour tu. Saya pergi tengok kat belakang. Puan kenapa letak kat belakang? Saya ingat tak ada, dah habis kan. Lepas tu dia kata, dia tak perasan. Dia dah letak produk yang glamour tu kat depan. Jadi produk kita dah ke belakang. Dia pun tak perasan benda tu. Kita nak kena habis, kita nak collect duit lah kan. Kononnya. Tapi tengok-tengok produk tu habis lagi. Ada lagi. Dia kata macam sedih lah juga. Hati tu sedih lah juga. Wow. So malam ni kita dapat tip yang luar biasa tuan-tuan dan puan. Sebab tu penting. Nampak je point yang Puan Rosnita tulis ni macam 3 je. Sebenarnya ia merangkumi banyak perkara. Maksudnya kena tahu keadaan kedai, owner tu kan. Lepas ni yang point nombor 4 boleh tambah tu. Bersama keadaan owner. Okey tak okey kan. Mesra tak. Itu sangat-sangat penting yang kita kena ambil tahu. Okey lagi. Dia macam masuk kedai ni dia macam banyak kata kena sabarlah. Masuk kedai kena sabar. Dia tak sama macam kita ada pengedar, ada ejen. Masuk kedai ni sebab apa? Kalau ejen tu dia beli, dia terus bayar kita. Pengedar pun dia beli, dia terus bayar kita. Kedai ni kita masuk, kita kena letak barang kat dia. Habis tak habis kita kena macam tanggunglah risikonya. Kadang-kadang bila barang tu rosak pun dia claim, dia kata ni bukan kami punya, ni rosak ni. Sedangkan kita nampak dia punya rosak tu macam kena gigit tikus kan, ataupun koyak macam kena pisau ke apa kan. Tapi bila dia kata ini bukan kami ini masa pun hantar ni. Tapi tak apalah, saya kata tak apalah, nanti saya ganti baru kan kat dia. Lepas tu ada je kedai yang macam lari lah. Kedai tu tutup, barang memang dah habis. Lepas tu dia dah tutup. Bila kita telefon dia tak angkat. Tanya dia barang savanah ni kalau habis, puan encik kena bayar kat saya ni. Tapi tak balas kan. Memang banyak sabar lah benda macam tu. Kerugian tu kita kena ni lah, macam memang kena sabar sikit lah. Masuk kedai dia memang kena sabar. Okey. Tapi so, alhamdulillah lah. Itulah. Tapi memang saya pun macam tanya juga pendapat leader lain kan. Macam mana, ada ke pengalaman macam ni kan. Dia orang pun kata memang ada pengalaman macam tu. Sabar je lah juga. Niatnya doa je moga Allah ganti yang lebih baik tu je. Sampai sekarang pun saya alhamdulillah bertahan jugalah. Walaupun tak adalah orang stay tu banyak sangat, tak ada. Cuma bertahan alhamdulillah. Bolehlah belanja untuk anak-anak kan. Sekolah semua. Alhamdulillah. So far setakat ni berapa kedai dah kuasai dengan ilmu tersebut? Tu nak tanya tu. Kedai kalau kawasan sebab saya duduk kampung, memang kawasan kampung ni memang ada je produk savanah tu, memang ada. Lepas tu taman-taman dekat tu pun ada dalam 20, 30 lebih kot kedai. Wow, amazing. Wah, Tania. Kita doakan. Tip, cakaplah Tania sikit. Wow, ada orang tanya, Puan daftar syarikat ke macam mana daripada Tuan Ramzan Savanah? Alhamdulillah. Dulu saya tak ada daftar syarikat. Tapi macam kawan-kawan kata suggest lebih baik daftar kan. Mudah kita nak jual, mudah bila orang nak tanya, adalah kita punya kata sijil apa semua kan. Jadi saya daftar syarikat jugalah. Alhamdulillah. Wow, alhamdulillah. Saya sebenarnya nak tanya banyak lagi tau soalan pada malam ni. Saya tanya. Tapi jam pun dah hampir jam 10. Seronok. Saya sangat seronok. Next time kita jumpa lagi. Okey tak? Pukul 10 dah. Pukul 10 dah. Itu dia. Okey, so kita sambung di kokok je. Okey, kita sambung.
Puan Sita, dengan cerita malam ni ada sikit lah chance untuk diorang ni. Kita kalau live kali ni kita tak nak live saja. Kita ada task. Betul tak orang leader? Kita panggil leader lah, lain lah sikit. Betul tak leader? Ni Encik Razman, saya buat enterprise je. Enterprise je, kecil je. Okey lah untuk permulaan kan. Paling-paling kurang kita belajar step 1, step 2 kan. Wow, hilang dah. Sebut pukul 10 terus hilang lain. Okey. Okey, tuan-tuan dan puan. Nampak saya pula. Nampak gayanya saya tinggal keseorangan lah. Kan? Pada malam ni Puan Rosnita kita ada tinggalkan task eksklusif untuk anda. So saya wakil lah, senang. Puan Rosnita masuk balik tak? Saya check dulu. Keluar tadi. Ya Allah, Masya Allah. Ingat kan sebab pukul 10 dah hilang. Nak tidur dah. Okey, cuba share sikit pada malam ni. Kejap lagi saya bantu untuk huraikan. Saya kalau boleh nak daripada Puan Rosnita dululah. So malam ni Puan Rosnita, sebagai penutup kita pada malam ni kita ada task khas. Itulah dah pukul 10, kejap je. Next kita jemput lagi. Saya pun memang seronok lah. Simpanlah sikit. Kan? Biar dia orang excited nak datang nanti. Okay. So untuk kali ni kita ada task. Puan Rosnita boleh kongsikan tak? Untuk last ni apa kita punya task, insyaAllah. Kali ni dapat task kecil-kecil sikit je kan. Kongsi sama-sama kan. Okay. Bila kita dah masuk kedai tu, kita ni lah. Kita macam beritahulah dekat kawan-kawan. Selalunya bila saya masuk kedai tu saya akan up kat status WhatsApp, lepas tu FB kawasan setempat tu. Kalau macam kalau Ipoh, saya tag kan Ipoh aja. Saya cakap boleh dapati Sabana Koko di sini-sini lah. Macam tu je lah. Ya, macam tu lah. Itu untuk kelas yang pertama. Post kenalan. Yang kedua? Nombor 2. Itulah masuk grup grup WhatsApp, grup Facebook tu lah. Kenalan rapat ni selalunya, kenalan terdekat ni selalunya saya up dalam WhatsApp status memang ada je lah Sawanah ni. Tak habis-habis. Habis je. Masuk je iklan baru. Bukan susah pun kan. Dalam marketing Sawanah tu kan ada iklan kan. Ambil je lah. Lepas tu saya memang setiap pagi minum Savanah tu, bawa kerja, Savanah secet, lepas bancuh tu letaklah yang secet dengan kita dah bancuh siap-siap tu, takat gambar. Minum apa pagi ni saya minum Savanah Koko. Saya pun masuk je lah dalam grup WhatsApp tu, memang selalu macam tu lah. Bukanlah ni sangat, kita santai buat macam tu, bagi mudah aja. Tak adalah nak sampai nak sejam sekali tu, jenuh juga Ya betul. Tapi tetap pagi ni sarapan buat. Okey, semua dah dengar tu. Kenapa kita dapat tip pada malam ni. Macam mana kita nak kuasai, sebelum nak masuk tu kena ada ilmu dulu. Kan, sebelum nak kuasai kedai, kena ada tip atau ilmu kuasai kedai. Maksudnya tahu environment, persekitaran, lokasi, sesuai tak sesuai. Betul tak? Semua dah dengar kan? Semua dah dengar kan? Kalau dengar jangan lupa buat task yang disediakan oleh leader kita pada malam ni. Iklankan kedai anda dekat 30 kenalan. Maksudnya kawan yang Puan Sita sebut tadi. Kawan terdekat kan? Adik-beradik bagi tahu, kau support lah kedai. Aku ada letak barang kat situ. Kau janganlah beli kat sini. Kau beli kat situ kedai ni. Kedai A, kedai B. Okey, yang kedua. So kalau yang berjaya buat tu secara ringkas, tak kira lah gambar ke video ke, make sure screenshot kan. Tujuan dia apa? Tujuan dia untuk kita saling kata semangat menyemangati. Sebab itulah leader kita tulis screenshot budaya kan. Dekat Sawanah memang kita selalu buat macam tu kan, Puan Rosnita. Tujuan dia untuk semangat. Kalau kita buat seorang tu rasa lonely seorang, tak seronok. Sebab itulah leader kita share pada malam ni, dia tulis kat situ as a screenshot. Gitu.
Cuma saya jangan memang lupa nak screenshot macam ni. Itu perkara yang saya nak pun macam kantin sekolah tu kan. sama tu. Kantin sekolah tu memang dia ejen lah, ejen. Kantin sekolah tu memang ejen Savanah lah. Sampai dekat depan ni depan dinding dia tu memang penuh lah Savanah papan je. Penuh kat dia tu. Lepas tu susu kambing. Kambing dia kurang sikit lah. Tapi Savanah memang penuh depan tu. Saya bukan apa, saya kalau pergi kerja tu, saya walaupun saya jual Savanah, tapi saya pergi je kantin tu. Savanah Koko 1. Saya beli balik ke apa? Token Savanah pun beli Savanah ke? Tak apalah dekat dia. Promote Savanah dia. Dapat lagi sikit tip, Masya Allah. Itu antara dia lah. Okay. Masya Allah, amazing. Okay, Tim, boleh tak anda komen kat amazing banyak-banyak dekat dalam komen? Boleh tak? Komen kat amazing. Wah, amazing lah Puan Rosnita. Amazing leader kita pada malam ni. Love Puan Rosnita punya tips pada malam ni. Cakap. Boleh tak komen sebelum kita tutup akhir pada malam ni? Boleh? Okay. Dan seterusnya saya nak remind sekali lagi, screenshotkan task kita ni. Mungkinlah manalah tahu tiba-tiba ada yang tak ingat ke kan, nak buat task pada malam ni. Tolong screenshot kejap, saya tolong saya screenshot. Tolong. Saya tolong screenshot. Sekejap lagi saya share dekat dalam group. Okay. So amazing. Okay, komen-komen lagi cepat. Puan Rosnita baca tu. Saya nak naikkan. Okay, yelah dia share kat kita tip pada malam ni. Apa salahnya kita cakap amazing kan? Bagi semangat sikit. Terima kasih. Mudah-mudahan next. Jangan pun. Amazing lah poin-poin pada malam ni. Tahniah Puan Rosnita kerana berjaya sediakan sesuatu untuk kita. Saya tahu ini mungkin sesuatu yang baru untuk tim Savanah. Betul? Maksudnya kena buat slide, kena ajar tim pula. Untuk permulaan ni insyaAllah kita bantu. Sedikit. Ramai yang cakap amazing. Wah, terima kasih. Tim, dah screenshot belum task kita pada malam ni? So jangan lupa, besok kita akan gerakkan. Dan Puan Rosnita, terima kasih banyak-banyak di atas dia ada share. Siap buat slide lagi kan. Saya tahu dengan anak kecil bukan senang nak naik, nak sediakan bahan. Tapi Puan, tahniah kerana dah berjaya buat yang terbaik. Terima kasih sangat-sangat Puan. Kami sangat bangga dengan leader Puan Rosnita. InsyaAllah saya yakin ke depan mungkin Puan Rosnita. Terima kasih daripada HQ Savanah nak jemput. Sebab saya ni bukannya berani sangat sebenarnya nak buat live ni. Penakut saja. Patutlah. Tak tahu pun. Tapi nak jemput tu alhamdulillah lah. Boleh lah sikit-sikit kan. Nak kata berani tu. Cuba tak apa kata macam bidang terjun ni. Bidang terjun. Okey lah. Tapi apa pun tahniah. Saya sangat suka slide malam ni. Hasil daripada Puan Rosnita. Amazing. Sediakan sesuatu yang luar biasa buat kami semua. Bukan biasa-biasa. So saya doakan Puan Rosnita terus berjaya insyaAllah. Boleh? Saya doakan. Amin. Okay? Amin. InsyaAllah. Okay. Jadi selesailah sesi kita pada malam ni. Terima kasih kepada anda semua kerana berjaya hadir. Anda luar biasa. Jadi kita jumpa lagi untuk sesi yang akan datang dengan leader yang seterusnya. Kita nantikan dengan slide-slide mereka yang luar biasa insyaAllah. So Puan Rosnita, thank you. Mohon maaf hujung rambut, hujung kaki sekiranya ada kekurangan. Sama saya pun macam tu. Saya pun macam tu. Ada kekurangan, minta maaf banyak. Kalau ada macam nak kongsi apa-apa, kongsi. Saya tu sikit-sikit je tu. Ramai lagi yang hebat tu. InsyaAllah. So tak sabar saya nak jumpa Puan Rosnita untuk sesi yang kedua insyaAllah. Ada sesi kedua ke? Tak adalah. Untuk sesi yang seterusnya. Maksudnya kita bagilah. Minggu depan insyaAllah pada bulan Mac kita akan kalau kata tak ada arah melintang, kita akan jemput leader Ainun bersama slide-slide-nya. Gitu. Alhamdulillah. So kalau leader Ainun, kalau dah dengar malam ni ready lah. Kalau boleh ready macam Puan Rosnita ni. Nice kan dia punya slide. Ringkas tapi membantu kita lah sebagai usahawan insyaAllah. Okay? Jadi itu saja. Kita jumpa lagi pada sesi yang akan datang dalam Talk Secret Chat.
by leader-leader kita